Okey, hari ni kita tunjuk macam mana cara nak set alarm dekat kita punya komputer mana tahu nak tidur ke, nak tahu pukul berapa nak berhenti kerja ke, masuk ni alarm clock, tekan. Saya biasa pakai yang ni, V clock, klik ya. Okey, tunggu jap. V clock ni ada alarm clock, ini yang utama yang kita akan pakai. Yang bawah ni time, maksud dia kita nak set dia berapa lama baru bunyi, 5 jam ke macam tu lah. Yang ini stopwatch tahu lah kan. Nak tengok berapa saat kita buat suatu benda tu lah, atau berapa minit. Yang ini time ni yang dah ditetapkan lah. Ok, cara kita nak set kan, kita tekan saja kat alarm clock ni. Okay, sekarang 2.16 saya nak set 2.17 lah, nak try ni boleh pilih pukul berapa. Saya ambil pukul 2, letak 17, 1 minit je lah kan. Ok, mana pula ni, ni dia 17, kita tekan. Lepas tu boleh pilih apa benda yang kita nak buat alarm. Saya nak pilih rooster atau ayam jantan lah senang dan bunyi dia pun menarik. Ok, lepas tu ok set. Lepas tu kita tunggulah benda ni biasa saya guna kalau kita tengah nak tidur kejap ke, ataupun tengah buat kerja. Ini ada berapa, ke bawah ni dah tunjuk berapa masa lagi. Ini 20 saat lah, bergantung kepada jauh mana kita set alarm tu. Kita tunggu kejap lagi, jadi tak bunyi dia. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keluar pun bunyi ayam. Ok, semoga bermanfaat kali ini dan boleh digunakanlah untuk kehidupan anda seharian.